Assalamualaikum. Hai. Lama betul kita peram kita punya video ni. Kalau tak silap tahun 2023 Disember kalau tak silap saya. Sebelum ni kita dah ada upload. So tapi kita upload tak habis. So sekarang kita akan upload semula aktiviti kita dekat Sabah beberapa tahun yang lepas. So jom saksikan. So sekarang kita dah sampai dekat Desa Dairy Farm. So kita nak pergi masuk kat dalam lah. Kita punya tiket pukul 11. Sekarang kita dah masuk dekat kawasan Dairy Farm. Aiskrim dah beli. Jom. Come. Tak, okay. So jom kita jalan kat dalam. So kita dah ada susu dengan makanan nak bagi dekat baby lembu. Gelap kat sini. Kenapa? Sahajanya. Cuma yang dua sini tiga. Cerah sikit. Sahajanya. Habis. Nasib bagi yang makan rumput je, air tak ada. Suap balik tiga, suap. Bukan suap, rumput. Tanah dia nak susu. Kita tengok susu. Okey. Dia tu. Oh, tak ada dahaga. Alah cepat lagi alah umpan dia. Dia tak nak. Dia tak nak dia pula. Dia nak. Tak nak. Dia tak nak. Awak kena. Dia tak nak. Awak nak ke tak nak? Jangan buat macam tu. Dia nak. Rumput. Mana rumput? Kita rumput. Rumput pun tak nak. Rumput pun tak nak. Awak ni. Kau takkan dia tak nak. Dah dahaga betul ya. Menangis tu nampak mata dia. Sudah haru. Oh my. Dia buat tak tahu je. Ni. Susu tak terjual. Okay, good. Dia tak nak kamera kau dekat ya. Okay. Ada. Dia nampak lah. Sombong. So dia fresh. Tak pernah tapi geram ni dah payah. Selesai je kita dekat sini. So kita terus drive pergi dekat Mesilau Strawberry Farm. Kita tak boleh nak petik lagi sebab dia belum ada buah. So kita tengok je lah ladang dia. Ladang dia taklah besar tapi okey lah. Kita nak pusing. Ada apa tu? Cactus. Anggur apa cactus? So kita datang sini. Kita beli yang ini. Milky strawberry. So nanti kita akan shake dan kita akan minum. Buah strawberry tak ada, ada strawberry replika. Bolehlah. Tada. So kita rehatlah minum air strawberry ni. Sementara Alia tengah kira-kira. Alia dia buat calculation ni. Pergi satu tempat beli receipt ke apa ke, RM8 guys.
So dia tengah buat calculation. Selesai je kita daripada tempat strawberry. So kita pusing-pusing and then kita terjumpa satu tempat yang cantik. Serius dia punya view memang cantik. Sebenarnya dekat dalam ni dia macam ada restoran ataupun hotel lah untuk orang makan dan menginap. So kita nampak, kita pun berhenti dekat sini. Seriously memang tempat dia nyaman, cantik sangat. So kalau tengok awan kan bergerak, nampak gunung, bergerak, nampak gunung, tertutup gunung. Tapi memang cantik. Kita ambil kesempatan untuk buat video sikit dekat sini. Nyaman ni kat sini. Nyaman ni. Selesai je bergambar, kita pergi dekat pasar untuk kita beli buah dan makanan kita tak pernah makan. Dan misi kita untuk mencari kepak ayam. So dekat pasar ni kita beli sikit buah. Kita nak rasa-rasa je. Lepas tu buah salak. Buah salak kita nak beli buat balik. So kat sini apa? Pasar Kundasang Pasar Kundasang. Ada apa nak tengok tu? So sekarang kita misi untuk mencari sayap ayam. Sayap ayam. Belah sana. Ting ting. Topi tak muat, kepala. Bolehlah letak kat atas je. Tok kereta tak ada belah sini. So, yuk. Jalan-jalan. Disebabkan misi mencari kepak, Alia jalan lepas 3 minit. Tu dia. Kau gerak. Dia apa? Alia. Mama. Jauh jalan ni. Penat Kalau ni. beli seketol je tak tahulah. Dekat ni susah ni. Finally jumpa kepak yang Alia nak cari. Kepak ayam madu. Padahal banyak je, tapi kita cubalah yang viral katanya. Di situ. Dekat Gombak pun makan nasi goreng kampung. Dekat sini pun dah nasi goreng kampung. Sini air Bandung Cincau. Dia nak bungkus lah Bandung Cincau. Sedap. Sedap lah. Untuk malam kita singgah ke Hoga Cafe. So sekarang kita dah sampai dekat Hoga Cafe. Aduh, hujan pula malam ni. Licin super.
garing. Bukan sandwich tau. Cuba ambil air ni. Dia tak cemburu macam tu. Ada? Cuba ambil air lemon tu. Dia tak muak. Thank you. Thank you. Alah, takut esok tak ada tempat. Tidak masuk dah nyanyi. Suruh dua orang nyanyi. Kami tak jalan tu. Betul kan tu? Orang yang baru. Poin baru. Bukannya Thank you. bagilah 3 dia. Tak makan siap. Mak Ye cakap start dengan wafer 1.5. Ambil ni makan. Terima kasih. Alah tangga gambar dah tadi Dah. Wafer pun tak habis lagi. Kecil. Thank you. Bayar dah. Semoga murah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kedai dia tutup lah. Tak, takut parking tak boleh juga kat bawah. Sebab hotel macam parking dekat. Bisa lah kalau tak ada parking. Yang kena double park. Tapi kalau betul tak ada parking je depan yang villa tu. Tapi kek dia sedap. Tak apa. Makan dua tu. Yang ada roti satu ni. Happy birthday. Kita pakai roti. Okay, bro. Thank you. Thank you. Mai jadi. Itu saja video kita hari ni. Jumpa next video. Bye bye.